Sebanyak 15 premis dikesan tidak mematuhi peraturan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dalam Ops Gempur dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Selangor. JAS menerusi kenyataan memaklumkan operasi bersepadu melibatkan pemeriksaan ke atas 32 premis itu dijalankan bagi memastikan pematuhan premis terhadap akta, perintah dan peraturan yang berkuat kuasa. Hasil pemeriksaan mendapati 15 premis tidak mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 atas pelbagai kesalahan. Susulan itu, 32 field citation, 29 compound, 16 notis arahan serta 16 kertas siasatan dikeluarkan terhadap premis terlibat. Dalam pada itu, semua pihak diingatkan agar sentiasa mematuhi undang-undang alam sekitar yang ditetapkan. Orang ramai boleh menyalurkan maklumat berkaitan kes pencemaran kepada Jabatan Alam Sekitar melalui talian yang tertera.